Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada hadirin ataupun penonton-penonton yang sudi hadir dalam siaran langsung JDC pada petang ini. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan pertemuan kita pada petang ini, marilah sama-sama kita baca ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertamanya saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana diberikan peluang, ruang dan peluang oleh pihak JDC untuk sama-sama saya kongsikan pembentangan ataupun sedikit perkongsian saya selama saya berada di Jepun ini. Jadi insya-Allah tajuk yang akan saya kongsikan pada petang ini ialah berkenaan perkembangan pelancongan mesra Muslim di Jepun, iaitu berkenaan cabaran dan juga adaptasi pelancong Muslim. Jadi suka untuk saya maklumkan bahawa ini adalah sekadar pemerhatian kecil saya sepanjang saya berada di Jepun. Alhamdulillah saya direzekikan untuk berada di Jepun sebanyak 2 kali. Pada pertama kalinya saya berada di Jepun ketika last November 2024, iaitu bersama program JISO lah, bersama program universiti. Dan kali ini diberi kesempatan pula untuk internship bersama JDC dan juga sebagai imam tarawih. Alhamdulillah selama sebulan setengah lah. Jadi dengan pemerhatian ini saya hasilkan sebuah perkongsian ini ataupun kajian saya ini berkenaan bagaimana cabaran ataupun pelancong Muslim nak adapt dengan situasi di Jepun, dalam masa yang sama dapat mengekalkan ataupun mengamalkan Islam itu sendiri di Jepun. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa saya mulakan dengan sedikit pengenalan. Insya-Allah antara konten yang akan saya bincangkan sebentar lagi ialah, firstly saya akan bagi tahu berkenaan bagaimana pengenalan ringkas kajian ini dilakukan dan apa tujuan sebenarnya dan objektif saya memilih tajuk ini. Selain itu, kita akan pergi kepada cabaran-cabaran yang dialami khususnya pelancong Muslim di Jepun. Kemudian kita akan ceritakan pula bagaimana perkembangan infrastruktur yang ataupun kemudahan yang ada di Jepun ini. Dan seterusnya kita akan pergi kepada strategi penyesuaian dan bagaimana solusi untuk kita adapt dengan keadaan di Jepun, dan juga peranan komuniti tempatan serta kesan perkembangan, dan akhir sekali kita akan buat kesimpulan. Baik, insya-Allah. Jadi sebagai pengenalan, Jepun merupakan sebuah negara majoriti bukan Muslim, namun kini semakin popular sebagai destinasi pelancongan untuk pelancong Muslim lah. Baik, kita sedia maklum bahawa Jepun ni adalah sebuah negara yang bukan negara Islam. Walaupun begitu, kita dah tahu bahawa rakyat Jepun itu sendiri sedang menerapkan ataupun mengamalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Bahkan mungkin lebih baik daripada orang Islam itu sendiri. Seperti kita dapat tahu daripada segi disiplinnya orang Jepun kan, dari segi menjaganya kebersihan mereka, menjaganya masa, ketepatan masa mereka, yang mana ini kita perlu contoh, bahkan lebih perlu kita amalkan sebab kita sendiri dah ada iman dan Islam kan, tapi mereka tak ada. Yang ini kita perlu belajar daripada mereka, bagaimana mereka boleh terapkan elemen-elemen seperti ini. Jadi kajian ini menumpukan kepada perkembangan infrastruktur pelancongan Muslim di Jepun lah, dan juga cabaran yang dihadapi pelancong Muslim serta bagaimana strategi ataupun jalan penyelesaian yang boleh dilakukan oleh pelancong Muslim. Baik, antara cabaran pelancong Muslim di Jepun ni, yang pertamanya ialah memang berkenaan dengan makanan halal lah. Seperti yang kita maklum,
kita sukar untuk mendapatkan makanan halal terutamanya di luar bandar-bandar besar. Pelancong bergantung kepada aplikasi seperti Halal Navi kan, ataupun nak kena masak sendiri. Kebiasaannya, kalau sepanjang pengamatan saya, pemerhatian saya, sekiranya kita berada di bandar seperti tengah-tengah Osaka ataupun Tokyo, insya-Allah akses kepada makanan ataupun restoran halal tu masih mudah, dan mereka ada juga restoran yang ada sertifikat halal dan sebagainya. Tapi sekiranya satu hari tu kita pergi ke tempat yang mungkin pinggir bandar ataupun kawasan-kawasan kampung kan, yang mungkin kurang ataupun tak ada makanan-makanan halal. Jadi bagaimana kita nak adaptasi ataupun kita nak handle perkara ini? Sama-sama kita lihat sebentar lagi. Baik, seterusnya tempat solat. Tidak semua tempat pelancongan menyediakan ruang solat. Ada di lapangan terbang dan pusat beli belah utama sahaja. Baik, kita pun dah tahu kita bila kita sebagai Muslim memang tak larilah daripada tanggungjawab menunaikan kefarduan solat lah. Jadi bagaimana kita nak adapt dekat negara seperti Jepun ni? Adakah kita boleh solat je di mana-mana ataupun kita perlu buat sesuatu perkara dulu sebelum kita solat? Bagaimana caranya? Kita akan lihat juga sebentar lagi. Dan insya-Allah kita akan pergi kepada cabaran yang seterusnya ialah halangan budaya. Yang mana banyak lagi kekeliruan ataupun pandangan yang negatif daripada orang Jepun itu sendiri tentang hijab ataupun wuduk, alkohol dan perbezaan norma sosial. Kita sedia maklum, budaya kita ataupun agama kita sendiri dalam hubungan norma sosial ni salah satu contohnya sebagai hubungan lelaki dengan perempuan kan, tak boleh bersentuhan. Itu pun merupakan perbezaan dengan golongan warga Jepun. Sebab mereka berbeza dengan Islam, mereka bukan mengamalkan Islam. Jadi warga Jepun mungkin tiada masalah sekiranya bersalam-salaman antara lelaki dan perempuan. Tapi tidak untuk kita yang beragama Islam lah. Dan juga masalah bahasa, iaitu sukar untuk berkomunikasi keperluan agama disebabkan kekangan bahasa Jepun ataupun bahasa Inggeris yang terhad. Jadi bila kita nak menceritakan sesuatu situasi kepada orang Jepun ni, mungkin kita nak cari makanan halal, tapi disebabkan mereka dalam kamus Jepun tu kurangnya ada tiada pun perkataan halal ataupun haram kan, yang kita sedia maklum. Jadi susah untuk kita sampaikan kepada mereka untuk memberikan kefahaman kepada mereka. Jadi advantage yang besarlah sekiranya kita ada kemahiran bahasa Jepun supaya mereka mudah untuk fahami apa yang kita perlukan. Itu antaranya cabaran sebagai pelancong Muslim di Jepun. Jadi bila dah sampai cabaran, kita akan pergi kepada perkembangan infrastruktur Muslim. Jadi bila dah ada cabaran ni, jadi pihak komuniti ataupun Muslim khususnya di Jepun bertungkus lumus untuk mewujudkan pensijilan halal di kedai-kedai ataupun restoran mereka lah. Terdapat juga pertumbuhan restoran dan juga produk persijil halal terutamanya bandar-bandar besar seperti Tokyo, Osaka dan Hokkaido. Ini merupakan salah satu contoh lah. Tapi kalau kita lihat di sekitar Osaka pun banyak kedai-kedai contoh halal ramen Naniwaya, ramen Gyumon, halal ramen Gyumon yang pernah saya makan lah. Alhamdulillah mereka ada halal dan sebagainya. Akan tetapi perlu diingatkan bahawa pensijilan halal di Jepun ni agak baru dan belum matang seperti di Malaysia. Seperti yang kita maklum, kita dah ada JAKIM yang mana sistematiknya dan seragam. Tapi di Jepun, pensijilan halalnya agak ada banyak badan swasta. Antaranya Japan Halal Association, lagi NAHA iaitu Nippon Asia Halal Association, dan ada lagi beberapa badan swasta lah. Jadi bila dah terdapat banyak badan swasta yang menguruskan pensijilan halal ni, agak merumitkan keadaan mereka untuk dapatkan halal. Jadi kadang-kadang mereka menggunakan kedai mereka menggunakan terma Muslim friendly je. Jadi benda tu sebenarnya kita perlu berhati-hatilah. Walaupun mereka menggunakan terma Muslim friendly, ia tidak bermaksud ataupun tidak menjaminkan 100% kedai itu halal. Ataupun kalau sekiranya kita tiada pilihan, mungkin kita boleh bertanya dengan orang tempatan ataupun komuniti Muslim di tempat itu untuk confirmkan semula status halal restoran ataupun kedai tersebut.
Jadi yang keduanya, apakah perkembangannya? Perkembangan dari kemudahan solat. Jadi alhamdulillah sepanjang 2 bulan ataupun 1.5 bulan saya berada di Jepun, antara ruang solat yang banyak yang ada, alhamdulillah tempat seperti lambangan terbang alhamdulillah ada. Cuma stesen kereta api saya mungkin tak perasan, dan juga restoran-restoran Muslim-Muslim. Seperti yang saya telah mention sebelum tadi, seperti kedai-kedai halal di Osaka tu, kebiasaannya mereka menyediakan ruang solat yang memuatkan mungkin seorang atau 2 orang lah. Jadi ini merupakan salah satu perkembangan yang baik untuk pelancong-pelancong Muslim. Jadi yang seterusnya ialah berkenaan dengan promosi pelancongan. Usaha kerajaan Jepun dan juga sektor swasta memperkenalkan Jepun sebagai destinasi mesra Muslim. Kita saban hari kita tengok memang kalau kita pergi Osaka ataupun Namba tu sendiri, kita nampaklah ada orang pakai tudung. Ramai, memang ramai, penuh pakai tudung dan pakai kopiah dan sebagainya, yang kita menunjukkan bahawa adanya orang Islam itu di Jepun. Jadi ini merupakan salah satu usaha daripada pihak kerajaan Jepun itu sendiri untuk mempromosikan ataupun mengetengahkan industri Muslim friendly di Jepun. Baik. Seterusnya kerjasama organisasi, iaitu seperti NGO dan komuniti Muslim tempatan turut membantu dalam penyediaan maklumat dan kemudahan. Ini seperti kita maklum, NGO dan pusat-pusat Islam yang ada di Jepun ni seperti masjid ataupun Japan Dakwah Center itu sendiri banyak menyalurkan maklumat bagaimana kita nak hadapi ataupun menyesuaikan diri di Jepun dalam masa yang sama mengamalkan Islam. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita pergi. Bila dah ada sebuah cabaran ataupun perkembangan, jadi apakah solusi je yang perlu kita lakukan untuk kita adapt dengan cabaran-cabaran yang telah saya mention sebelum itu tadi. Baik, bermasa kita terus kepada yang pertama, sediakan bahan sendiri, bahan makanan ataupun bahan masak lah. Yang mana kita boleh bawa makanan segera yang halal ataupun memasak sendiri di tempat penginapan. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, makanan segera halal di Jepun memang banyak. Tapi kadang-kadang kalau kita nak selamat, kita better bawa daripada Malaysia lah. Sebab dah ada halal kan, semua seperti Maggi ataupun Numi dan sebagainya. Dan suka untuk saya mention seperti yang gambar yang ada di depan ni, di paparan ni. Tuan-puan boleh lihat ada ayam. Ayamnya ini sebenarnya ada di Jepun. Kalau tuan-puan mungkin tak boleh makan ataupun tak kena selera dengan makanan-makanan Jepun, contohnya ada satu hari tu tuan-puan nak makan ataupun masak masakan sendiri, tuan-puan boleh pergi ke supermarket. Biasanya yang mengikut pengalaman saya, tuan-puan boleh pergi ke Gyomu Super. Dalam Gyomu Super tu ada ayam halal, ayam yang telah disembelih, yang ada sertifikat halal. Contohnya halal Sierra ni, ayam Sierra, jenama Sierra ni. Kita di JDC pun selalu gunakan ayam ni sebagai masakan kita. Jadi tuan-puan boleh belilah ayam ni. Cuma sadia ni ada juga, cuma jarang nampaklah di semasa saya berada di Jepun lah. Itu antara alternatif sekiranya tuan-puan ingin masak. Dan boleh juga bawa rempah-rempah semua, tak ada masalah kan. Boleh masak sendiri sebelum kita keluar berjalan-jalan dan sebagainya. Ataupun sekiranya tuan-puan malas atau nak masak, nak makan makanan luar, kita boleh guna kita boleh guna aplikasi digital seperti Halal Navy, Muslim Pro dan Halal Japan untuk mencari makanan dan tempat ibadah. Alhamdulillah saya guna Halal Navy ni kadang-kadang nak cari tempat makanan untuk yang halal lah kan. Kita dapat bila search banyak pilihan restoran-restoran. Dan juga Muslim Pro ni, sekiranya kita nak solat kan, kita boleh solat di mana-mana ataupun kita boleh cari kiblat dan juga tentukan waktu. Dan Halal Japan pula, untuk aplikasi Halal Japan ni dia special sikit, sebab saya memang selalu gunalah bila kita pergi ke mana-mana kedai sebenarnya, contohnya lah 7-Eleven katakanlah kan. 7-Eleven lagi apa? Lawson dan juga apa satu lagi? Family Mart. Kebanyakannya mereka ataupun khususnya saya akan gunakan Halal Japan ni untuk scan. Jadi cara dia nak guna, kita just
Mula-mula kita download, kemudian kita tengok kat barcode kat belakang produk dan kita scan produk tersebut. Jadi dia akan keluarlah paparan sama ada produk itu halal ataupun produk itu haram dan syubhah. Jika haram dan syubhah tu kita tinggalkanlah. Jadi sekiranya tuan-puan ingin menggunakan apps ni, kadang-kadang perlu berbayar sekiranya telah tamat tempoh trial. Jadi bayarannya mungkin tak salah saya taklah terlalu mahal, mungkin dalam RM5 ke RM6 macam tu je lah. Jadi amat berbaloi lah untuk kita support badan-badan yang memajukan aplikasi seperti ini supaya akan datang lebih mudah untuk golongan Muslim untuk mencari makanan halal nanti, insyaAllah. Jadi strategi ataupun penyelesaian yang seterusnya yang kita boleh lakukan dalam situasi beribadah, khususnya solat lah. Okay. Sekiranya tiada surau atau masjid, boleh gunakan ruang sunyi untuk solat atau bawa sejadah muda alih dan berwuduk di tandas awam. Okey. Okay, dalam beribadah ni suka untuk saya kongsikan pengalaman saya sebelum ni. Seperti yang saya telah mention sebelum ni, kami telah pergi program JISO dan kemudian pada hari itu kami pergi ke Kyoto. So far untuk solat Zuhur, solat Asar, alhamdulillah kami selesailah. Dan kemudian nak pulang ke Osaka semula untuk menunaikan maghrib. Tapi dalam perjalanan kami tersilap train, jadi agak masa pun dah lari dan drag sebagainya. Maghrib dan isyak pun agak pendek kan. Jadi memerlukan kami untuk solat on the spot time tu. Dan isunya di sini, untuk kami solat di stesen Nishikujo tu, stesen itu agak kecil dan tak besar sangat ruangannya. Jadi untuk memuatkan ataupun untuk menunaikan solat dalam jangka masa ataupun satu masa yang pendek dengan keadaan 30 orang. Tentu kami pergi dalam 30 orang, 29 orang. Dalam satu masa memang agak tidak sepatutnya berlaku lah, tidak sesuai. Kami didatangi oleh pengawal dan mereka menegurlah kami. Ini merupakan salah satu pengalaman pahit ataupun keadaan yang kalau boleh lah tuan-puan yang mana sedang menonton ni, kalau boleh sekiranya datang ke Jepun untuk menunaikan solat dan sebagainya, kalau boleh kita cara dia kena pisah-pisah ataupun kita duduk jangan dalam berkumpulan. Kita mungkin dalam 2-3 orang solat, 2-3 orang solat dalam tempat yang berlainan. Bila dalam satu tempat tu memang akan mengganggu jalan dan sebagainya lah. Ini merupakan salah satu pengalaman yang tak baik lah. Kalau boleh kita elakkan. Dan juga disarankanlah untuk tuan-puan untuk rancang perjalanan sebaiknya lah. Okay, itu antaranya. Dan juga kalau untuk isu berwuduk di tandas awam ataupun menggunakan tandas ni, juga untuk saya kongsikan kawan saya lah. Kadang-kadang bila dia pergi tandas stesen di Jepun ni, kadang-kadang tak ada bidet ataupun automatic air kan, pancut air tu. Jadi hanya ada mangkuk tandas dan juga tisu saja. Jadi kita sebagai orang Islam ni nak atau tidak, selagi mana ada air memang kena usaha untuk guna air lah. Jadi solusinya tuan-puan kena standby lah botol atau sebagainya untuk isi air di sinki dan kemudian settlekanlah kita punya hajat di tandas lah. Dan pentingnya untuk kita ingatkan dan berhati-hati untuk menggunakan tandas Jepunnya, mereka amat mementingkan kebersihan dan kekeringan tandas tu. Bila amat berbeza dengan kita yang lazim ni kita di Malaysia, bila menggunakan tandas tu memang kadang-kadang kita simbah air untuk jadi bersih betul. Tapi berbeza dengan Jepun. Jepun mementingkan kebersihan dengan cara mengekalkan kekeringan dia. Mengekalkan kekeringan. Jadi kita perlu ambil beratlah perkara itu. Sebab apa? Kalau kita biarkan basah ataupun berkecah, kemungkinan mereka menganggap orang ni Islam tapi buang air bersepah-sepah ke, merata-rata ke, macam tu kan. Kita tak naklah perspektif negatif itu terhadap kita. Mungkin ni boleh menjadikan salah satu fitnah pada diri kita dan juga negara kita dan agama kita. Sebab dia orang mungkin tanya, anda ni daripada mana? Kalau kita cakap daripada Malaysia, dah tak buruk ke negara Malaysia kan?
Mungkin perkara itu perlu kita dielakkan lah. Okay. Seperti yang tuan-puan boleh lihat di paparan ini bukan tandas, ini merupakan bilik fitting room. Jadi salah satu tips ataupun hacks yang boleh tuan-puan cuba ketika di Jepun, ketika untuk menunaikan solat lah, tuan-puan boleh ke mana-mana fitting room kan, ambil 2-3 helai baju, kemudian pergi ke GU ataupun maksud saya dah ketika dalam GU ataupun Uniqlo, ambil 2-3 helai baju, masuk fitting room dan kita solat dalam tu. Dan pastikan dah ada sejadah dan dah ada wuduk lah, kita standby wuduk siap-siap. Itu antara kenangan saya yang boleh saya kongsikan. Dan seterusnya, komunikasi budaya. Ini menghormati budaya Jepun sambil menerangkan keperluan agama secara sopan. Sekiranya kan kita mendatangi tempat-tempat ibadat orang Jepun, yang kita dah maklum bahawa Jepun ni terkenal dengan temple ataupun terkenal dengan shrine mereka. Kita mendatangi, kita mestilah hormat tanpa kita membuat ataupun memprovok mereka. Jadi sama juga kalau kita didatangi oleh mereka kan, contoh kita berada di mana-mana dan mereka menanyakan kepada kita kenapa kita pakai tudung dan sebagainya, sebab perkara itu agak pelik bagi mereka kan. Mungkinlah sekiranya didatangi, kita boleh terang kepada mereka secara hormat dan sopan, tanpa mewujudkan sebuah provokasi. Mungkin dari situ dia orang dapat belajar sikit demi sikit dan mereka boleh tertarik dengan Islam. Jadi itulah antara salah satu strategi ataupun cara untuk kita adapt ketika kita menjadi pelancong di negara Jepun khususnya. Baik, seterusnya kita pergi kepada peranan komuniti tempatan. Di Jepun ni, alhamdulillah, walaupun Islam di Jepun sebenarnya agak lama dah sebenarnya, tapi perkembangannya mungkin perlahan, dan mungkin persen ataupun persentage perastusan Muslim di Jepun mungkin tak sampai 5% ataupun 10% pun mungkin tak sampai. Jadi adanya masjid dan komuniti Islam ni untuk membantu untuk mendukung dakwah Islamiah di Jepun ni. Contoh seperti masjid seperti Tokyo Jami, Masjid Kobe dan juga JDC, Japan Dakwah Center, menjadi pusat sokongan dan sumber maklumat. Jadi kita harus sokonglah apa yang mereka lakukan, apa aktiviti yang dari segi mungkin kita tolong daripada apa yang kita mampu. Mungkin kalau kita ada duit lebih, kita beri sumbangan daripada idea ke ataupun tenaga kerja dan sebagainya. Sebab kalaulah kita datang ke negara Jepun ini tanpa menyumbang sedikit pun dalam Islam, agak rugilah. Sebab kita dah datang jauh, takkan kita hanya nak menikmati keindahan alam saja ataupun nak mempelajari culture orang Jepun itu saja. Rugilah kalau kita tidak ambil tahu walaupun sedikit tentang perkembangan Islam di Jepun. Sebab apa? Sebab kita sendiri dah Islam tu. Jadi penting untuk kita ambil tahu. Baik. Seterusnya, peranan yang seterusnya adalah jaringan sosial, iaitu pelancong Muslim berkongsi pengalaman dan panduan dalam forum, iaitu dalam talian dan juga media sosial. Kepada tuan-puan yang saya hormati, sekiranya tuan-puan mungkin baru lagi dalam grup FB dan sebagainya, nak tahu bagaimana selok-belok di Jepun, tuan-puan boleh masuk ke grup FB Road to Japan ni. Memang amat-amat membantu. Mereka akan guide ataupun memberikan tips-tips yang bermanfaat kan, supaya perjalanan ataupun perancangan kita di Jepun lebih mudah nanti. Mungkin kita ada persoalan tentang halal ke ataupun penginapan yang Muslim, semua mereka akan bantu. Dan ini juga diketuai ataupun dihandle oleh tak silap saya orang Malaysia juga. Jadi memang amat sangat-sangat digalakkan untuk join lah. Baik. Seterusnya kita ada website yang daripada kerajaan Jepun itu sendiri, website Japan Travel, yang mana ini merupakan paparan ringkas lah, paparan hadapan dia. Bila tuan-puan belik-belik, tuan-puan boleh jumpa Japan Muslim Friendly Tourism. Mereka juga ada menawarkan ataupun mengetengahkan untuk Muslim Friendly Travel. Ada juga slot Q&A for Muslim traveller. Antara soalan-soalannya, is it easy to find Muslim friendly food in Japan? How can I find Muslim friendly restaurant and shop in Japan? Dan sebagainya. Tuan pun boleh
push lah ataupun tengok website seperti ini. Baik, bila dah ada cabaran, perkembangan, jadi apakah kesan yang akan berlaku pada kita, khususnya umat Islam dan juga negara Jepun ni? Baik. Yang pertamanya, kesan pertamanya, pengalaman pelancong Muslim pun akan bertambah baiklah. Jadi bila infrastruktur yang lebih mesra Muslim dah ada, so dia akan jadikan Jepun ni lebih mudah dikunjungi oleh pelancong-pelancong Muslim dari pelbagai negara. Tak khaslah untuk Malaysia saja, mungkin daripada bagaimana Arab ke sebagainya kan, negara-negara Muslim yang lain, mereka pun mudah untuk berjalan-jalan di Jepun. Yang seterusnya, kesan kedua ialah persepsi terhadap Islam berubah. Jadi interaksi dengan pelancong kan, pelancong-pelancong Muslim dapat membuka ruang kepada persefahaman budaya dan juga dapat kurangkan stereotip negatif terhadap Islam. Kita sedia maklum bahawa mungkin for the past 5 or 10 years, persepsi orang Jepun ni terhadap Islam ni mungkin telah didoktrinkan oleh Barat. Yang mereka telah menganggap ni orang Islam ni mungkin pengganas dan sebagainya kan, sebagaimana yang telah diwar-warkan oleh media Barat kan. Jadi bila datangnya kita sebagai traveller Muslim ni, kita menunjukkan lagi akhlak yang baik, sopan santun, ini akan merubah persepsi terhadap diorang. Ini pentinglah, inilah salah satu tugas ataupun salah satu cabang dakwah kita. Selain kita berjalan dan kita boleh menunjukkan nilai Islam itu sendiri. Dan seterusnya, kesan yang ketiga, trend masa hadapan. Jadi bila peningkatan pelancong Muslim ni dijangka terus merangsang pembangunan, maka lebih banyak kemudahan Muslim ni akan bertambah di Jepun. Dan yang keempat pula, kesan kepada ekonomi baharu. Jadi dalam aspek ni, bila Muslim friendly itu makin berkembang di Jepun, pelancongan Muslim pun akan open peluang-peluang baru seperti peniaga-peniaga ataupun usahawan tempatan kan, terutamanya dalam industri halal ke ataupun penginapan Muslim ke, dan juga perkhidmatan yang berpandukan syariah. Jadi ini merupakan lubang-lubang ataupun ruang yang boleh kita penuhi sekiranya Islam makin berkembang di Jepun. Baik. Jadi sebagai kesimpulannya, alhamdulillah Jepun ni telah menunjukkan banyak usaha-usaha positif dalam membangunkan pelancongan Muslim. Namun masih juga ada ruang untuk membaikan lah. Jadi sebab Muslim di Jepun pun masih belum matang lagi, masih baru lagi, belum dalam keadaan tahap yang orang kata sudah optimum, boleh kata kan. Jadi banyaklah kekurangan. Jadi ia akan mengambil masa untuk semakin maju dan semakin matang. Jadi inilah adalah salah satu tugas kita lah, untuk kita datang ke Jepun untuk meningkatkan lagi progres Muslim-Muslim di Jepun. Jadi penyesuaian pelancong Muslim memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pengalaman mereka tetap positif. Baik. Seterusnya, ini menyumbang kepada pemahaman lebih luas tentang bagaimana negara bukan Islam seperti Jepun ni dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan keperluan pelancong Muslim. Baik. So far dalam pemerhatian saya, inilah sebuah pengalaman yang saya rasa boleh dikongsikan supaya kita sama-sama dapat ambil pengajaran dan cuba elakkan. Betul, ada komen daripada, maaf saya baru baca daripada komen Hafiz Syahmi. Tapi halal Japan kadang meragukan. Ya betul tuan. Betul tuan Hafiz Syahmi. Cuma bila kita dah rasa ragu tu, kita better, ini bagi tuan-puan sekiranya tak tahu apa yang saya bincangkan ni, berkenaan dengan aplikasi halal Japan yang saya mention tadi. Kadang-kadang ada aplikasi tu pada minggu ni kita scan mungkin halal, tapi bila minggu depan jadi haram pula. Jadi sekiranya berlaku seperti itu, better kita tinggalkanlah makanan itu, mungkin meragukan. Dan komen kedua oleh Abang Khainizam, tak silap saya belas-belas saja, okeylah tu boleh pakai sebulan. Ini mungkin berkenaan dengan harga subscribe halal Japan. Dan seterusnya, Nana Farzana, bawa spray air untuk wuduk. Ya betul, ini merupakan salah satu
item penting lah sekiranya kita travel di luar negara kan. Kadang-kadang kita ke mana-mana, mungkin di tepi jalan ke apa ke, tapi air tak ada. So better kita standby siap-siap lah untuk bawa spray air. Dan Abang Kai cakap betul, bagi mereka bila kering tu bersih, kalau basah tu kotor. Ini seperti yang saya mention tadi. Betul. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada salah dan silap ataupun banyak kekurangan daripada penyampaian ataupun perkongsian saya ini, saya mohon maaf. Mungkin ada yang sesuai untuk digunakan, boleh ambil jadi boleh diambil manfaat dan kita kongsikan bersama. Jika tidak sesuai, saya mohon maaf. Mungkin itu adalah salah satu kekhilafan diri saya. Jadi insya-Allah semoga kita berjumpa lagi dan saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak JDC kerana menyediakan ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi dan juga internship di JDC. InsyaAllah saya akhirkan perkongsian saya pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.